dah keluar gua. Iman tu dah keluar gua. Jadi dinamakan sebagai musafir. Dia telah menunjukkan dirinya. Dikatakan orang yang bermusafir. Musafir ni datang daripada perkataan safar. Dikatakan orang yang bermusafir ni dinamakan musafir sebab dia menunjukkan akhlak dia bila dia penat, bila dia lama kan buat kerja penat, dia akan tunjukkan akhlak dia. Kita panggil belang dia yang sebenar kan, dia akan tunjukkan. Dikatakan juga sebab apa dinamakan safar tu, sebab dinamakan musafir tu daripada perkataan safar tu sebab apa? Sebab asalnya manusia ni dia duduk dalam rumah lah. Takkanlah manusia ni duduk tengah-tengah panas, tidak kan. Tapi bila dia keluar berjalan, dia akan menunjukkan dirinya kepada orang, dia akan menampakkan dirinya kepada orang. Macam kalau kita kata haiwan lah, bagi contoh manusia pula, dah keluar gua. Haiwan tu dah keluar gua. Jadi dinamakan sebagai musafir. Dia telah menunjukkan dirinya kepada orang. Jadi itu contoh perkataan safar. Jadi daripada perkataan safar tu kita akan jumpa dalam Al-Quran, was-subhi idza asfar. Contoh perkataan dia kan. Jadi kita akan jumpa juga perkataan musafir. Kenapa dia mu, kenapa baris depan, kenapa sin alif, kenapa tak sin farah kan. Semua tu penting. Sebab apa? Sebab dia memberi kesan kepada hukum, memberi kesan kepada apa yang kita buat pada hari ini kan.